kita bekerjasama dengan Kedah di Kulim High Tech. So kita terpaksa acquire tanah-tanah baru untuk membuka lagi, membesarkan Kulim High Tech. Untuk sektor aeroangkasa, mereka tumpu kepada 3S, Sepang, Serendah dan Subang. So memang MIDA adalah lead agency, tetapi of course dengan kerjasama negeri. Dan kita mahu jangan ianya tertumpu hanya di Lembah Kelang ataupun Selangor. Kerana ini selaras dengan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 untuk mengurangkan jurang yang miskin dengan yang kaya, daerah, dan kita juga bantu negeri lain. Saya bawa satu syarikat daripada Korea ke Sabah dengan jumlah pelaburan 4.5 bilion ringgit. That was the biggest investment ke negeri Sabah untuk membuat bateri untuk EV industri. Tuan Sri, sikit lagi sebagai pengalaman dalam kerajaan persekutuan dan MITI khususnya,